Pada Mei 1949, Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu disahkan operasional sepenuhnya. Ekoran itu, Lieutenant Kolonel W.O. Walton selaku CEO pertama Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu mengetuai anak buahnya meninggalkan Port Dickson menuju ke pangkalan baharu mereka, iaitu Pengkalan Cepa, Kelantan. Mereka dipertanggungjawabkan bagi memastikan kawasan operasi mereka, negeri Kelantan, bebas daripada ancaman komunis. Antara kawasan operasi sudah tentu Ulu Kelantan. Satu kawasan panas. Kawasan ini merangkumi Gua Musang, Bertam dan Kampung Pulai. Penempatan tersebut pernah diisytihar sebagai kawasan putih oleh komunis. Mereka telah menyerang rumah pasung Gua Musang pada pagi 17 Julai 1948. Komunis hanya bertahan 5 hari sahaja. Pekan terpencil itu dibebaskan pada 4 pagi 22 Julai 1948. Keseluruhan Ulu Kelantan dibersihkan oleh show force daripada komunis pada Ogos 1948. Bagi menentukan keselamatan penempatan-penempatan tersebut, Subunit Ketiga Regimen Askar Melayu membuat detasmen di Gua Musang dan Kampung Pulai. Penempatan detasmen di Kampung Pulai terletak berhampiran dengan Tokong Sri Nek Keung yang menempatkan patung Guan Yin, Goddess of Mercy. Sebelum serangan ke atas Gua Musang, kehidupan penduduk Kampung Pulai bebas daripada sebarang sekatan. Namun, kini sekeliling penempatan mereka dipagar dengan dawai berduri. Selain itu, mereka terpaksa menerima hakikat berjiran dengan detasmen Ketiga Regimen Askar Melayu yang berpangkalan di situ. Bukan itu sahaja, pihak berkuasa membina sebuah rumah pasung Kampung Pulai. Selain itu, anggota SC pula mengawal ketiga-tiga pintu penempatan mereka. Inilah bahana kerana begitu taksub kepada komunis. Bagaimana pula dengan Parti Komunis Malaya? Apakah tindakan Chin Peng setelah satu-satunya kawasan mainan mereka, Gua Musang, ditawan oleh kerajaan? Adakah dia dan Parti Komunis Malaya akan berdiam diri sahaja? Sudah tentu tidak. Dia dan konco-konconya merancang untuk menawan semula Gua Musang dan Kampung Pulai pada 1949. Rancangan ini melibatkan pasukan dari Johor dan Kelantan. Dalam perkiraan keadaannya, sekiranya pasukan di Kelantan berhadapan dengan pasukan keselamatan, pasukan dari Johor akan menyerang beberapa pekan di Pahang bagi mengalih perhatian British. Jika boleh, mereka akan membebaskan pekan-pekan kecil seperti Triang berhampiran sempadan Pahang dan Negeri Sembilan. Itu rancangan Chin Peng. Ya, komunis berjaya mengumpul satu pasukan besar, lebih kurang 500 orang, di Ulu Kelantan. Mereka merancang mengguna elemen prinsip peperangan kejutan, surprise, untuk menyerang pasukan keselamatan. Sebaliknya, mereka yang dikejutkan. Kehadiran mereka dapat dihidu oleh pasukan keselamatan. Sebelum sempat komunis menyerang, Teruk mengambil inisiatif menyerang mereka. Jadi, bagi mengatasi jadi mangsa buruan pasukan keselamatan yang terdiri daripada Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu dan Gurkha Rifles, komunis cuba menyerang hendak pasukan keselamatan. Itu pun mereka gagal. Tunggu punya tunggu, pasukan keselamatan tidak masuk dalam perangkap mereka. Selain itu, komunis berhadapan dengan masalah paling besar. Masalah logistik. Mereka terputus bekalan makanan. Macam mana nak bertempur dengan perut kosong walaupun semangat berkobar-kobar? Mereka mengharap orang asli membekal ubi kayu untuk 500 komunis. Habis semua bahan makanan ruji kaum itu. Dalam keadaan begini, pilihan yang ada ialah berpecah dan balik ke Perak. Ya, komunis gagal menawan semula Ulu Kelantan. Nota: adakah ini bererti ancaman komunis telah berakhir? Kini mereka menjadi bahan buruan 3 Regimen Askar Melayu. Atau sebaliknya,